Tuan-tuan yang dipertua, baru-baru ini kenaikan kadar faedah kad kredit di sesetengah bank yang dijangka diguna pakai oleh kebanyakan bank dalam masa terdekat perlu dipertimbangkan dengan serius oleh bank negara, kerana ini hanya akan memerangkap dan membebankan rakyat Malaysia yang banyak menggunakan kad kredit dalam era ini. Hutang isi rumah Malaysia semakin meningkat, dan dengan peningkatan kadar faedah kad kredit ini, iaitu sekarang antara 15 hingga 18% setahun dalam beberapa kes, ia menimbulkan soalan sama ada kerajaan memberi perhatian kepada pengguna kad kredit dan mendidik rakyat tentang risiko penggunaan kad kredit. Menurut kajian di Malaysia, kaum muda yang bekerja yang menggunakan kad kredit telah mencapai peratusan tertinggi. Mereka juga mencatat hutang tertinggi kepada bank. Fenomena ini amat membimbangkan bagi masa depan Malaysia. Ekonomi Malaysia berkembang pesat dan status pemodenan telah menjerat para dewasa yang kerja untuk menggunakan kad kredit. Skim kad kredit juga memerangkapkan para pengguna kad kredit supaya membayar balik penggunaan bulanan sebelum akhir bulan ataupun sebelum mereka menerima gaji bulanan. Ini telah menyumbang kepada bayaran lewat yang seterusnya meningkatkan jumlah dan peratusan pembayaran faedah tahunan. Terdapat beberapa bank yang hanya memberikan tempoh 3 minggu untuk pembayaran balik kad kredit mereka dan bukannya 4 minggu. Cara bank menghendaki pemegang kad kredit membayar sebelum mendapat gaji bulanan mereka memang menyusahkan ramai pemegang kad kredit. Saya ingin meminta bank negara membetulkan tindakan sesetengah bank tersebut. Di sini saya ingin menekankan beberapa perkara daripada satu rencana dalam akhbar The Star, iaitu dengan topiknya ialah 10 Reasons Why Credit Card Rates Must Not Be Raised oleh P. Gunasegaran pada 10 Mac tahun 2012 di Starbiz Week halaman 3 untuk menggesa kerajaan supaya mencampur tangan dalam kadar faedah kad kredit. Iaitu satu, kad kredit terlalu tinggi walaupun bank negara mengatakan ia bukan arahan mereka. Saya ingin menggesa kerajaan dan bank negara menurunkan kadar faedah kad kredit maksimum kepada amount yang boleh diterima seperti di antara 5 hingga 10%, sementara kadar pinjaman purata bank perdagangan adalah 5%. Kadar faedah semasa adalah kira-kira 300%, lebih daripada kadar pinjaman ini, dan ini tidak harus berlaku. Di samping itu, bank telah melakarkan margin keuntungan yang tinggi pada kadar faedah ini berbanding dengan pulangan rendah yang mereka memperuntukkan bagi akaun simpanan dan deposit tetap, iaitu 1 hingga 3%. Oleh itu, mengurangkan kadar faedah bukan sahaja adil tetapi juga penting sekiranya kerajaan Malaysia menginginkan penduduk yang sihat dan bebas daripada hutang. Yang kedua, kerajaan harus mengarahkan semua bank supaya lebih bertimbang rasa dan adil dalam penalti bayaran lewat. Amaran sekarang ialah penalti sekurang-kurangnya RM10 ataupun 1% daripada jumlah kad tertunggak yang mana lebih tinggi dikenakan kepada pemegang kad kredit. Ini adalah 2 kali ganda daripada 0.5% pada masa lalu dan boleh mencecar 3,650% setahun. Maksudnya, jika pemegang kad kredit mempunyai baki RM100 dan gagal membayar ansuran pada masa yang ditetapkan, walaupun kad kredit tidak digunakan melebihi had, dia akan dikenakan bayaran RM10 satu hari ataupun 3,650% setahun atas baki tersebut. Ini adalah keterlaluan dan langsung tidak masuk akal. Tuan-tuan yang dipertua, terdapat banyak kebincangan lain dan amalan yang tidak adil oleh bank dan syarikat kad kredit. Kerajaan harus memandang perkara ini dengan serius. Ramai orang perlu menggunakan kad kredit dan kadang-kadang mereka terpaksa melanggan sekurang-kurangnya satu kad kredit untuk membuat pembayaran bil dan debit secara langsung untuk pembelian dan sebagainya. Oleh itu, saya cadangkan bahawa kerajaan mengarahkan bank supaya menghentikan semua peningkatan dalam kadar faedah dan kembali kepada kadar lama sehingga satu kajian dilakukan. Selain itu, kerajaan seharusnya mengarahkan bank-bank untuk mengurangkan kadar faedah kepada jumlah yang munasabah dan berperi kemanusiaan.